Bersama saya, Wahizia Rais dan rancangan Syoknya Puasa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Ramadan dan selamat berpuasa. Ramadan adalah bulan yang cukup istimewa yang Allah anugerahkan kepada orang-orang yang beriman. Puasa pula adalah terapi yang cukup istimewa yang Allah berikan kepada manusia bagi merawat diri manusia dan juga jiwa manusia. Bercanggah dengan pendapat ramai yang beranggapan Ramadan adalah bulan untuk ibadah khusus semata-mata. Kita berpuasa, kita berzikir, kita perbanyakkan membaca Al-Quran, kita juga berterawih pada malamnya. Namun apakah Ramadan hanya untuk beribadah semata-mata dan meninggalkan pekerjaan lain? Kajian kita terhadap sejarah membuktikan bahawa para sahabat tidak hanya berpuasa, tidak hanya bertadarus, tidak hanya bersolat pada bulan Ramadan. Sejarah membuktikan bagaimana para sahabat tidak menjadikan Ramadan sebagai bulan untuk beristirahat ataupun menumpukan ibadah khusus semata-mata. Sejarah membuktikan peristiwa-peristiwa hebat yang agung berjaya dicapai pada bulan Ramadan. Anehnya, apabila kita mengkaji dari segi perubatan, bagaimana puasa sebenarnya melemahkan tubuh. Logiknya, dari segi perubatan, kita melihat apabila badan tidak makan, tenaga tidak ada, kerana makanan itu adalah sumber tenaga. Apabila kita tidak minum, maka kudrat kita berkurangan dan kita tidak mampu bekerja dengan lebih kuat dalam keadaan berpuasa. Namun itu adalah kajian manusia, akal manusia, akal yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun begitu, melalui sejarah membuktikan dengan berpuasa sebenarnya umat Islam menjadi lebih gagah. Perang Badar yang berlaku pada bulan Ramadan adalah peperangan pertama yang dihadapi oleh umat Islam berhadapan dengan golongan kufar. Besarnya peperangan ini sehingga Rasulullah SAW berdoa merayu kepada Allah dengan berkata, seandainya pasukan Islam hari ini tewas di tangan orang kafir, tidak akan ada lagi orang yang akan menyembahmu, wahai Allah. Besarnya peperangan ini dan ia berlaku pada bulan Ramadan. Kesannya peperangan ini dimenangi oleh orang-orang beriman yang berpuasa. Bayangkan bagaimana tentera Islam yang hanya berjumlah 313 orang melawan 1000 orang musuh dalam keadaan mereka tidak makan, tidak minum. Bagaimana mereka melakukannya? Demikian juga apabila umat Islam diasak dengan konspirasi musuh-musuh Islam dalam perang Khandaq. Bagaimana mereka dikepung di Madinah. Dan bagaimana juga apabila minda mereka diasak dengan konspirasi daripada golongan Yahudi. Semua ini berlaku pada bulan Ramadan dan kekuatan umat Islam meningkat pada bulan Ramadan. Maka perang Khandaq berjaya ditamatkan dengan sempurna. Tidak cukup dengan itu, tuan-tuan dan puan-puan. Apabila umat Islam, Rasulullah sendiri meninggalkan Mekah dengan perasaan yang paling pilu kerana terpaksa meninggalkan tanah airnya sendiri. Akhirnya Rasulullah berjaya kembali ke kota Mekah untuk pembukaannya, dan ia berlaku juga pada bulan Ramadan. Tidak cukup dengan itu, tuan-tuan. Apabila umat Islam terpaksa bertempur dengan tentera Rom dan perang Tabuk, yang menyaksikan tentera Rom berjumlah beratus ribu, sedangkan tentera Islam hanya berjumlah ribuan. Mereka berjaya melakukannya dalam bulan puasa juga. Di mana kekuatan mereka? Di mana azam mereka? Bagaimana mereka berjaya mengangkat pendat, menunggang kuda, melawan musuh dalam keadaan lapar, dalam keadaan puasa? Ramadanlah jawapannya. Ramadanlah kekuatan mereka. Menariknya ketika puasa, seorang manusia yang suka merokok, perokok tegar misalnya, sanggup meninggalkan rokoknya pada bulan puasa. Seorang lelaki yang tidak pernah menjajakan kaki ke masjid, tetapi pada bulan Ramadan dia berterawih.
seorang wanita yang auratnya didedahkan pada hari-hari lain, tetapi pada bulan Ramadan dia masih mahu bertudung. Demikian gambaran bagaimana nafsu manusia ketika itu bebas daripada hasutan dan gangguan iblis. Dan sebagaimana lumrahnya nafsu itu, apabila tidak ada ikatan, tidak ada gangguan, ia akan kembali kepada fitrah. Kerana itu Ramadan adalah masa untuk kita kembali kepada fitrah. Ia memberi kekuatan kepada jiwa untuk melakukan apa yang selama ini tidak mampu dilakukan pada bulan-bulan lain. Kerana itu jugalah orang yang berpuasa sepatutnya bekerja dengan lebih kuat, bukan hanya untuk membina kejayaan di akhirat, di syurga, tetapi juga di dunia. Pendapat yang menyatakan bahawa puasa itu melemahkan hanya sekiranya kita berpuasa semata-mata untuk lapar dan dahaga. Sekiranya puasa itu dilakukan kerana Allah, secara automatiknya Allah yang akan memberikan kekuatan kepada kita, bukannya makanan, bukannya minuman. Ini bercanggah dengan pendapat saintifik yang menafikan segalanya. Namun jika dikaji, tubuh kita, tubuh saya, tubuh tuan-tuan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang sama mewajibkan puasa dan menjadikan Ramadan. Mustahil Allah menjadikan kewajipan puasa itu untuk mengurangkan produktiviti umat Islam sendiri. Tetapi Ramadan adalah bulan muhasabah, bulan untuk melonjakkan iman, melonjakkan prestasi kita dalam semua bidang, termasuk dalam kerjaya. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, di bulan Ramadan ini, ketika berpuasa, inilah masanya untuk kita mencipta kejayaan gemilang, menciptakan kejayaan demi kejayaan dalam kerjaya kita di dunia dan di akhirat. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban. Syoknya puasa.